Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan Yang Berusaha Cik Faris dan semua tim daripada MPAJ, Cik Amran kita yang selalu saya rasa kerja rapatlah dengan ahli parlimen, pejabat parlimen untuk apa-apa isu yang berbangkit di sini, dan wakil masyarakat Cina kita Madam Shulin, ya, Madam Shulin, dan semua yang ada hari ini. Okey semua? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya terlebih dahulu ucapkan tahniah untuk kerana buat benda ni, perkara ni, kerana ianya menunjukkan keprihatinan kita terhadap isu setempat dan terutama tentang isu yang patut kita sendiri secara peribadi faham kan. Saya rasa masalah denggi ni, seingat saya lah daripada saya mula jadi wakil rakyat, telah pun dibincangkan. Dia buat banyak pelan-pelan tindakan dan sebagainya. Nampaknya dia masih lagi menjadi isu yang belum dapat kita selesaikan bersama kan. Tadi Cik Faris cerita dengan saya di sekitar Ampang ni saja kita dah ada tim kombi kan. Tim kombi dalam 80 lebih ya. 62. Tapi tim tu dia dah tinggal 30 lebih je. Tak aktif lah maksudnya kan. Tak aktif sebab tu sekarang MPAJ tengah gerakkan balik supaya aktifkan tim ni. Saya nampak itu satu usaha yang wajar lah kan. Tetapi yang paling penting, yang kita susah sangat ni adalah menyedarkan diri kita dan juga masyarakat bahawa denggi ni bahaya sangat. Bahaya sebab tadi ada kes kematian kan. Itu seorang. Itu tak kira lagi kes-kes yang mereka kena denggi, lepas tu walaupun tak meninggal, imun sistem mereka menurun. Dan macam-macam lagi lah ya, kesan jangka panjang tu ada kepada orang yang pernah kena denggi lah maksudnya kan. Jadi kesedaran itu penting, bukan untuk kita baca statistik aja, dengar 1 kes, 2 kes, bukan itu. Maknanya kita kena ada kesedaran macam mana kita nak lindungi keluarga kita, nak lindungi diri kita dan masyarakat kita kan. Saya rasa hari ini adalah di antara contoh yang anda semua buat kan. Saya rasa di tempat lain, saya dah buat kempen supaya minggu ketiga adalah minggu untuk anda jaga kawasan. Kan? Tak payah keluar duit pun. Ya, minggu ketiga. Kenapa minggu ketiga? Ni minggu ke berapa? Hari ni 17 hari bulan. 18. Kedua atau kedua kan? Dah nak masuk ketiga kan? Okey, selalunya minggu ketiga 21 ke atas kan? Okey, kenapa minggu ketiga? Sebab minggu pertama, hujung minggu ni kita ada duit sikit lah baru dapat gaji. Nak bawa anak beli barang dapur, nak ajak belanja, ada orang balik kampung tengok mak kan. Minggu kedua pun ada lebih-lebih sikit, ada nak jalan kan. Minggu ketiga selalunya kita rasa macam jimat sikit sebab belum hujung bulan lagi ni kan. Jadi tapi kita jangan tak aktif. Maknanya kita ambil masa tu untuk tengok persekitaran kita kan. Bukan jaga banyak pun, jaga kawasan sekitar je. Yang selalu saya tengok, saya geli-geman tengok nyamuk ni kan. Selalu kita tengok, kita selalu ingat denggi ni datangnya daripada tempat-tempat lain. Sebenarnya dalam rumah pun jadi masalah. Banyak juga denggi berlaku di kawasan rumah orang kaya. Ya? Rumah orang kaya ni, dia ada rumah 2 tingkat kan. Dia toilet kat atas tak pakai sebab anak tak balik. Contohnya kan, dulu ada, dia tak flush saja. Air kan dulu, toilet bowl kita kan bertakung, dia tak flush saja. Jadi bila dia tak flush, dia terlupa bahawa sebenarnya nyamuk-nyamuk ni suka sangat membiak. Kan? Nyamuk membiak, kalau mungkin ada taklimat tadi, dia membiak sebesar setitik air dalam sudu. Kan? Musim panas dia kering, tapi dia boleh hidup apa hari ya? Saya tak ingat dah. Dia 6 bulan. 6 bulan. Walaupun air tu kering, bekas tu ada, air tu kering, 6 bulan dia aktif. Tapi dia hybrid, dia panggil apa? Dormant. Dia dormant lah. Dia tak berfungsi lah. Tapi dapat je setitik air, dia akan dapatlah jadi lava dan akhirnya jadi nyamuk. Jadi itu yang kita nak musnahkan. Jadi minggu ketiga tu kalau boleh tiap-tiap minggu sebenarnya. Tiap-tiap minggu kalau kita tengok 10 minit je masa kita. Ya? Bersihkan semua tempat yang ada potensi ditakung. Ditakung. Tak kira lah dekat dapur ke, dekat bilik kita ke. Kadang-kadang anak-anak kita minum air, dia terlupa nak bawa ke dapur. Rumah bukan besar pun kan kita ni. Tetapi kadang-kadang yalah cara anak-anak semua kan. So air tu air bersih.
itu pun boleh menakungkan minyak. Jadi minyak pula nyamuk kan. Jadi kita tengok dalam rumah dan tengok sekitar lah. Pertama tadi saya kata kesedaran, kedua tindakan. Kita sedar pun tak guna, tindakan tak buat pun tak boleh, kan? Sebab apa, tujuan kita adalah untuk menghapuskan tempat-tempat denggi ni, kan? Dan yang akhirnya saya ambil kesempatan ni, saya tahu kawasan ni belum ada JMB, kan? Saya dah cakap pemilik-pemilik Allahu Akbar, nasib baik gengan, kan? Pemilik-pemilik rumah kena ada tanggungjawab untuk menguruskan ataupun menubuhkan JMB. Kenapa kita nak tubuhkan JMB? Sebab kita ada sedikit kuasa untuk membuat sedikit undang-undang di kawasan kita. Ya, saya ahli parlimen buat undang-undang peringkat nasional, kan? Tetapi untuk kawasan tempat tinggal kita boleh buat sedikit undang-undang yang semua orang kena patuhi. Kalau dia tak patuhi, barulah kita boleh buat penguatkuasaan. Ya, contoh dia apa? Jangan buang sampah bersepah-sepah, kena jaga kawasan koridor. Buatlah undang-undang tu di kalangan kita sendiri, kan. Jadi insya-Allah jadikan kok taman. Kalau benda besar-besar macam tangki, rosak, itu pokok dah betul lah. Pokok dah potong dan sebagainya, itu tak apalah, adun okey, rakyat macam saya ahli parlimen boleh bantu insya-Allah, kan. Jadi itu saja, dah tengah hari ucap terima kasih pada semua yang mengusulkannya. Jangan kata asyik kita je yang buat kerja ni, kan. Tapi ingatlah, ini semua pahala untuk kita, kan. Kadang-kadang kita tak ada duit nak bantu orang, kan. Kadang-kadang kita tak ada tenaga lain, tapi kita ada masa untuk mengingatkan. Mungkin asbab kita jumpa nyamuk ni, kan, menyebabkan ada nyawa-nyawa yang dapat kita selamatkan. Ya, itu penting. Ya, itu penting. Jadi insya-Allah terima kasih semua. Jangan ternak nyamuk tak ada hasilnya, kan. Jangan ternak nyamuk, dan yang penting jaga kesihatan anak-anak, keluarga. Lepas ini kalau ada masa pergi ke Datuk Ahmad Razali, dekat je dewan dia, kan. Kami di peringkat Parlimen Ampang kita buat karnival kesihatan, ya. Apa menariknya karnival kesihatan kali ini? Saya begitu bangga sebab anak-anak muda yang kebanyakannya adalah pemilik klinik di kawasan Ampang. Dia datang jumpa saya 3 bulan lepas, tak lama, kejap je. Yang berhormat, kami nak sumbangkan sedikit, ya, masa kepakaran kami untuk bagi semua screening ini secara percuma, kan? Jadi baik pemeriksaan gigi, mata, sakit puan ataupun HPV untuk anak-anak remaja yang tak ada injection, untuk pastikan mereka tak ada kesan-kesan sampingan yang lain, kan. Yang semua tu kita pergilah nanti, kita tutup pukul 5 petang, kita bagi tu semua secara percuma, ya. Dan saya tengok daripada pagi tadi memang ramai sangat datang, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Tapi yang saya suka macam itulah, saya nampak ada gandingan antara tanggungjawab kerajaan, tanggungjawab masyarakat. Kita tengok doktor-doktor muda ni, kan, dia keluar bagi khidmat dia kepada kita, kan. Sebab kita ni kadang-kadang nak pergi screen malas, tunggu sakit baru pergi, betul tak? Jadi semalam saya cakap dengan doktor-doktor ni, kalau kita ada rezeki kita mungkin boleh buat 6 bulan sekali lah screening, ya. Saya ahli parlimen pun kena screening tau, kalau tidak saya punya speaker tak bagi berucap kat dalam dewan, kan. Jadi kita 6 bulan sekali kita cek ada darah tinggi ke, kecil manis ke, semua-semua. Sebab pernah di depan mata saya ada yang berhormat, 2 orang yang berhormat, dia tengah berucap, saya mungkin dia panik ke tak tahulah, kan. Dia sesak nafas masa tu. Tiba-tiba baru tahu dia jantung. Muda lagi orangnya. Ya, muda lagi orangnya. Jadi itu saja. Terima kasih semua. InsyaAllah jaga kesihatan, jaga keluarga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada YB atas